Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni apa nak masak kari ikan ya. Kari tanpa santan. Ini ada bawang putih dan halia dikisar halus ya. Serbuk kari ikan 3 sudu makan, 1 sudu kecil serbuk cili, bawang besar 1 biji, hal bercampur 1 sudu makan ya. Daun kari tak ada. Masukkan bawang besar dengan hal bercampur tu ya. Goreng hingga garing sedikit saja. Masukkanlah yang bahan kisar tadi tu ya, bawang putih dengan halia tu. Hingga sedikit garing ya. Lepas tu masukkan rempah kari ikan tadi tu dengan serbuk cili tu ya. Masukkanlah air untuk masakkan rempah tu ya. Biarkan mendidih. Hingga kering sedikit dan pecah minyak ya. Asam keping 1. Masukkanlah ikan tu satu persatu ya. Sebatikan rempah tu dengan ikan tu. Masukkan air untuk kuahnya ya. Sebab kari ni tak ada santan ya. Dah mendidih tu, balikkan ikan tu lagi ya. Letaklah serbuk perasa, garam dan gula sedikit saja ya kalau sukalah. Biarkan mendidih sekejap ya. Bolehlah dirasa apa yang kurang. Bolehlah masukkan bendi tu ya. Biarkan bendi tu empuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersahur ya. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye. Bersahur semestinya nak makan nasi ya.